Okey, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Adam daripada JB Auto World lah. Hari ini saya review lagi satu biji kereta tahun 2018 Mazda CX-5 2.5 GLS full spec. Dengan harga jualan hanya 69,800 anda sudah boleh memiliki SUV yang cukup mewah ini. Macam mana kata efektif view, tengok dengan lampu sekali depan, eagle eyes. Yang paling penting view depan sekali. Macam bentuk apa? Bentuk diamond. So Mazda CX-5 ni boleh digunakan untuk jalan dekat pun boleh, jalan jauh pun boleh, dan keselamatan yang cukup padu. Yang paling penting apa? Keselesaan. Dengan rupa belakang yang cukup seksi dan cukup menawan. Yang paling penting apa? You tengok dia main lampu. Adakah lampu ni akan ketinggalan zaman? No. Dengan bonet belakang pun cukup luas. Hari ni tak kisah you nak bawa penumpang ke, bagasi ke, nak pergi IKEA beli barang ke, semua muat ke tak muat? Muat. Tengok sendiri. Dengan ruang dalaman yang cukup besar dan cukup selesa, dalaman dia cukup moden, boleh pakai untuk sampai sekarang ini. Yang paling penting dia punya steering ada multi-function steering. Okey, dan yang paling sekali apa? Walaupun dia kereta auto, dia tetap ada Shiftronic. Boleh main gear turun bawah, atas. Walaupun badan saiz besar macam saya ini, orang panggil hug. Depan tadi ini adalah saiz kerusi saya duduk. Belakang kalau hug duduk boleh ke tak boleh? Boleh. So keadaan dia cukup selesa dan bolehlah sebab ada blower aircon. Alright, so guys, dengan harga 69,800 anda akan dapat kereta Mazda CX-5 ini. Anda rasa berbaloi ke tak berbaloi? Dan yang paling penting sekali, kereta siap sekali dengan jaminan selama 10 tahun, cover engine dengan gearbox. Lagi ada apa, hari ini kalau jauh tak ada masalah, free penghantaran sampai depan pintu rumah. Tetapi terms and conditions apply ya. Bye bye.